Bismillahirrahmanirrahim. Ila ashrafi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila al-anbiya'i wal mursalin wal muslimin wal muslimat, syai'un lillahi lana wa lahum, wa li taysiril umur, wa li taysiril rizq, wa li qada'il hawaij, wa li daf'i baliyah makruhat wa masaib, wa li shifa'i min al-amrad, ولقضاء الديون ولحماية من أذى الإنس والجن، بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات، الموجود أزلا وأبدا، لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس، المنزه عن كل الجهة والمكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pada malam ini kita bertemu di surau Al-Ittihad, Bandar Baru Bangi, untuk menyambung ataupun memulakan bacaan kitab yang berjudul Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Itu nama dia, Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Bab dia mengandungi 3 bab, 3 tajuk. Pertama akidah, kedua fiqh, ketiga tasawuf. Tapi kita ambil bab akidah ataupun usuluddin. Usuluddin akidah lah. Dan kitab ini ditulis oleh salah seorang tokoh agama yang tersohor daripada bumi Yaman. Minal Yamani. Ada orang Yaman di sini? Tak ada? Ada? Muka macam Yaman ni. Ke Yamaniyah. Seorang tokoh ulama yang masyhur. Kalau tanya ulama-ulama daripada sana, tuan-tuan boleh tanya, kenal tak nama ni, ulama ni? Nama dia Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Itu nama gelaran. Ba'alawi Al-Hadrami Al-Yamani. Hadrami daripada Hadramaut, Yamani daripada negara Yaman. Bukan Al-Malayuwi, bukan. Al-Yaman. Dan risalah yang kita baca ini melalui sanad pensyarah kitab ini. Pensyarah kitab ini, maknanya antara rujukan utama dalam mengupas isi kandung risalah ulama ini itu Sulamut Taufiq. Antaranya rujukan ya, antara rujukan yang syarah kitab ini adalah ni dia, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Orang Jawa. Orang Jawa ada kan? Masih ada ni. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Dia ni berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i, dan dia ada kitab dalam fiqh mazhab Syafi'i.
Masyhur di mana? Asalnya masyhur di, walaupun orang Jawa, tapi masyhur di Mekah. Orang Mekah, di tanah Mekah Al-Mukarramah. Baik, kita akan baca kitab ini, iaitu Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Baik, harap kepada semua sudah risalah ini ada pada tangan tuan-tuan, ada? Dan yang ada ni, ini milik siapa? Surau ke individu? Jadi kalau individu dia nak memilikinya, boleh juga. Nanti insya-Allah dia boleh sebar PDF tu, boleh sebarkan. Mana tahu ada yang nak bawa balik rumah ke, nak print out, dibolehkan. Tidak ada hak cipta yang terpelihara. Tidak ada. Tak ada. Hukuk tabak mahfuzah tidak ada. Sebarkan ilmu agama, disebarkan. Ya, tuan-tuan nak print, nak tanpa diubah sesuai makna dia, tak ada masalah. Tidak ada hak cipta terpelihara. Ya. Baik, kita akan mula daripada muka surat yang ketiga. Nampak? Yang kedua tu sanad pada pensyarah kitab ini. Ini kita akan baca bila dah khatam risalah inilah. Tuan-tuan dan puan-puan pihak Surau Al-Ittihad Bandar Baru Bangi yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, malam ini adalah siri yang pertama daripada bacaan kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Muqaddimah pengarangnya, Muqaddimatul Muallif. Muqaddimah al-muallif ni muqaddimah pengarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa sahbihi wattabi'in. Nampak tu tuan tak kecil sangat? Boleh ya? Minta maaf lah kalau kecil. Muqaddimah risalah ini, kitab ini dimulakan dengan basmalah ataupun dengan hamdalah, iaitu memuji, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim dalam istilahnya disebut dengan Al-Basmalah. Istilah, kalau ada orang suruh kita tolong baca basmalah semua, makna dia Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna dia basmalah. Jangan pula kalau ada orang suruh kita, mari sama-sama kita baca basmalah. Basmalah bukan. Basmalah adalah istilah bagi Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Itu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila disebut Bismillahirrahmanirrahim, maknanya dimulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi adat alim ulama apabila mereka menyusun kitab, tulis kitab, karang kitab dan seumpamanya, hatta syarah kitab, mereka akan mulakan dengan menyebut nama Allah seperti basmalah ini dan seumpamanya, untuk beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Mana-mana perbuatan yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah, aqta, putus daripada barakah ataupun kurang berkatnya.
Ini hadis Nabi SAW. Mana-mana perbuatan yang mulia, dzu syarafin, kecuali perbuatan yang haram, seperti maksiat, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak boleh dimulakan dengan menyebut nama Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah perkara-perkara yang mulia di sisi syarak. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, dalam satu hadis mafhumnya, bila seseorang itu masuk ke rumahnya menyebut nama Allah, masuk rumah sebut nama Allah, seperti Bismillah, maka syaitan dia akan berkata kepada sahabat-sahabatnya, la mabita lakum, tidak ada tempat tidur bagi kamu. Kenapa? Kerana tuan punya rumah itu masuk rumah sebut nama Allah. Tapi ingat, sebut tu biasa disebut dengan sebutan yang betul, Allah. Ada orang yang sebut Allah, laju sangat, tak jadi, tak boleh. Ataupun Allah, tak ada ha, Allah, itu bukan nama Tuhan kita tu. Disebut dengan sebutan yang betul, iaitu Allah. Maka bila nak masuk rumah, bacalah Bismillah dengan nama Allah, ataupun Allahu Akbar. Nabi kata apa? Siapa yang sebut nama Allah ketika masuk rumah, syaitan dia akan bagi tahu pada sahabat dia, la mabita lakum, tidak ada tempat tidur bagi kamu. Syaitan tak tidur rumah orang yang tuannya masuk rumahnya itu dengan menyebut nama Allah. Itu mafhum hadis Nabi SAW. Sambungannya, hadis yang seterusnya, dan siapa yang makan menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata pada sahabat-sahabatnya, la asya'a lakum, tidak ada makanan bagi kamu. Kenapa? Sebab orang tu, tuan punya makanan itu, dia sebelum dia nak makan tadi menyebut nama Allah. Syaitan bagi tahu pada sahabat dia, la asya'a lakum, tidak ada makanan bagi kamu. Bukankah itu perkara yang sangat baik? Syaitan tak tidur rumah kita, syaitan tak makan sekali dengan kita, maka cergahlah kita melakukan ibadah. Betul tak? Ini kalau syaitan dalam rumah kita. Bila makan, minum, syaitan bersama kita. Itulah tuan-tuan, bila nak buat ibadah tu berat je. Berat. Tapi kalau buat maksiat, cepat, segera, segar, tak mengantuk. Tapi bila buat benda-benda yang baik, ketaatan ibadah ni, malas, mengantuk, nak marah, ada juga nak marah, tiba-tiba nak marah. Tapi kalau buat benda yang haram, itu kalau ada yang pihak buat benda haram, tak marah, suka, gembira, semangat. Kita bersama-sama semangat. Tapi bila masuk buat ibadah secara berjamaah, berkumpul ramai-ramai, lemah semangat. Sedangkan kerja secara berjamaah membawa barakah, lagilah semangat, lagi besar dia punya semangat dia. Oleh itu, kita orang Islam hendaklah melakukan ibadah, ketaatan, termasuk baca Quran, zikir dan seumpamanya secara berjamaah. Oleh itu, tuan-tuan, tidak menjadi masalah besar ataupun tidak dilarang orang Islam berkumpul ramai-ramai untuk melakukan satu kebaikan, seperti berzikir, berwirid, seperti membaca surah, mana-mana surah daripada Al-Quran. Mereka berkumpul. Contohnya pada malam Jumaat, kebiasaannya sebagai orang kita ni berkumpul baca apa? Yasin. Berkumpul untuk membaca Yasin ramai-ramai. Dilarang ke ataupun tak dilarang, tuan-tuan? Tidak dilarang. Sebab berkumpul untuk melakukan kebaikan. Tapi tuan-tuan tahu tak, mutakhir ini ada orang duk sebar dan viral di media sosial, kalau nak berkumpul, walaupun baca Quran yang Nabi tak pernah buat, di zaman Nabi tidak ada, walaupun berkumpul ramai-ramai nak buat benda itu, tapi Nabi tak suruh, Nabi tak buat, tak ada zaman Nabi, itu bukan daripada agama Islam, dia kata. Payah tuan-tuan. Takkanlah kita ramai-ramai nak berkumpul, nak buat tahlil contohnya lah, doa selamat, ataupun baca Yasin malam Jumaat, ataupun baca mana-mana surah, yang mana benda itu tak ada zaman Nabi. Takkanlah dihukum benda itu bukan daripada agama Islam. Kita sama-sama nak membaca Al-Quranul Karim. Nampak? Sebab itulah ada sebahagian pihak yang songsang akhir zaman ni, dia cuba nak melemahkan semangat orang kita, terutama sekali pemuda-pemuda, untuk berkumpul buat benda baik.
Buat benda lara, kalau tak haram pun lara, bersia-sia tak apa. Tapi kalau berkaitan agama, dia kata bukan daripada agama. Inilah fitnah akhir zaman. Jadi nak bagi tahu di sini tuan-tuan, menyebut nama Allah dalam Islam, kita dituntut untuk menyebut. Nak masuk rumah sebut bismillah, nak makan sebut nama Allah. Dalam hadis sebut nak tutup pintu sebut nama Allah. Tingkap yang ditutup pintu ataupun tutup tingkap. Sebab itulah mafhum hadis, tingkap rumah yang ditutup, ketika tutup menyebut nama Allah, syaitan tidak masuk dalam rumah dia. Banyak benda yang Islam ajar kita supaya syaitan tidak masuk dalam rumah kita, tuan-tuan. Kenapa masih ada lagi manusia yang tidak tenang dalam rumah dia, gelap je dia rasa dalam rumah dia? Sebab apa? Itu banyaklah kena dilihat di banyak sudut, tuan-tuan dia. Apa dia? Seram, ataupun rasa dia tak seram pun, dia rasa gelap, rasa murung, tak tahulah kenapa. Ya. Jadi barakah tu tidak ada di tempat dia. Jadi kena rawat benda tu. Tak boleh biarkan. Nanti seseorang itu dia akan jadi murung, dia akan jadi sedih, dia jadi tak betul, jadi lama-lama jadi masalah besar pula. Jadi perkara itu perlu diselesaikan. Jadi dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Ini hadis yang kita baca tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim membawa maksud abtadi'u, aku memulakan. Bismillahirrahmanirrahim, aku memulakan pekerjaan aku ini dengan nama Allah. Ismullah, nama daripada nama Tuhan kita, nama yang mulia, iaitu Allah. Allah tu alif lam lam ha, Allah adalah nama yang paling agung sekali, dipanggil Ismullahil A'zam. Ini yang disebut, apabila disebut dalam doa nama ini Allah, maka boleh doa itu. Allah tu nama Tuhan kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di antara nama-nama Tuhan kita yang disifatkan dengan sifat sempurna. Maka nama Allah, sebutan Allah itu adalah nama bagi yang maujud. Dengar baik-baik, nama apa? Bagi apa? Yang maujud. Apa makna maujud? Yang ada. Maknanya Allah itu ada, tuan-tuan. Wajibul wujud, wajib adanya. Wajib adanya dan disifatkan dengan sifat yang bersih daripada sifat-sifat kekurangan, kecacatan dan seumpamanya. Tidak ada sekutu baginya pada makhluk, maknanya dia tidak sama dengan makhluk. Jadi Allah juga disebut dengan alamun yang menunjukkan kepada zat yang wajib ada dan zat yang muqaddas, yang mulia, yang tidak ada kekurangan, zat yang layak padanya ibadah. Maknanya apa? Layak padanya ghayatul khusyuk wal khudu, kemuncak rasa kekhusyukan dan penghinaan ibadah. Kita beribadah kepada Allah, apa makna dia? Bila kita sebut aku beribadah kepada Allah, maknanya aku menjadikan kemuncak rasa penghinaan, rendah diri aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ibadah. Maka mafhumnya di sini tentang Allah adalah nama yang menunjukkan kepada zat wajibul wujud dan yang menunjukkan kepada zat yang layak disembah, yang memiliki sifat ketuhanan. Apa makna sifat ketuhanan? Yang maha berkuasa menciptakan makhluk, yang mengeluarkan daripada tidak ada kepada ada. Panjang lagi perbahasan ini, tapi secara kesimpulannya Allah nama Tuhan kita yang mulia.
Jadi pada kalimah Allah yang tuan-tuan sebut Allah ada makna tauhid, hanya sebut Allah. Oleh itu ada sebagai orang Islam bila mereka berzikir, mereka akan sebut Allah, maka tidak dilarang sama sekali, kerana dengan menyebut nama Allah secara tunggal seperti itu ada makna dia. Nampak? Kenapa saya sebut benda ini, tekan benda ini? Sebab dulu jadi isu, tuan-tuan, di tempat kita ni, negara kita, ada orang dia mendakwa kalau kita nak berzikir, kalau kita sebut Allah sahaja secara tunggal dilarang sama sekali. Atas alasan kalau sebut Allah sahaja tak ada makna. Tak ada makna dia. Sedangkan ulama sebut Allah ada makna dia, seperti yang dinyatakan tadi. Lebih dahsyat lagi, ada yang mendakwa kalau kita dengar seseorang itu sebut Allah, kita tak boleh nak hukum dia ni Islam ke kafir pula dah. Jadi dia nak menolak zikir sebut Allah secara tunggal, Allah saja. Kerana nak sebut kena ada kalimah lain, Allahu Akbar contohnya, Subhanallah, Alhamdulillah, itu boleh. Tapi kalau Allah tidak boleh, dia kata. Kemudian dikaitkan dengan hujah dia, kononnya dia kata apa? Dan zikir ramai-ramai ataupun secara seorang Allah itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Dia berhenti kat situ pula, tak ada zaman Nabi. Jadi bila sebut macam tu, tuan-tuan, orang awam yang tak ada ilmu ni, dia sedikit semangat dia akan terima. Betul juga ya. Kita apa ni, tekan sana, sebut sana, zikir, tapi benda itu tidak ada zaman Nabi. Jadi kalau kata zaman Nabi tak boleh lah. Itu pun perkara yang tak betul. Bukan maknanya setiap perkara yang tak ada zaman Nabi hari ini dibuat oleh orang Islam, disetujui oleh ulama, terus dihukum tak boleh. Bukan maknanya begitu. Kalau macam tu, tuan-tuan, banyak perkara yang kita guna hari ini berkaitan dengan agama yang tidak ada di zaman Nabi. Saya bawa saya nak tanya, contohnya siapa tahu? Sekarang yang kita guna berkaitan dengan agama Islam, tapi benda itu tak ada zaman Nabi. Contohnya apa, tuan-tuan? Boleh terimalah. Pembesar suara berkaitan dengan ibadah ke tak berkaitan dengan ibadah? Berkaitan dengan ibadah lah, sebab dia nak melaungkan azan. Zaman Nabi ada tak pembesar suara? Tidak ada. Zaman dulu orang azan naik menara. Tu fungsinya menara masjid. Masjid besar kan ada menara. Orang dulu menara tu tempat orang bila naik ke atas melaungkan azan. Sebab tukang azan dia akan pergi tempat yang paling tinggi. Sebab tu dalam peristiwa Fathul Makkah, pembuka kota Mekah kan, selepas peristiwa hijrah Nabi, berlaku pula peristiwa pembukaan kota Mekah. Islam berjaya di sana, menguasai kota Mekah. Nabi datang ke kota Mekah bersama sahabat. Sayyidina Bilal pun ada bersama. Sampai di tanah haram itu, Nabi keluarkan perintah supaya Sayyidina Bilal naik ke Kaabah azan. Jadi penggunaan tadi pembesar suara tadi ataupun alat mikrofon semua itu, kalau kita lihat satu sudut, tidak ada di zaman Nabi. Tapi yang kita guna pada hari ini berkaitan dengan agama ke ataupun tidak? Sudah pasti berkaitan dengan agama. Bahkan Bilal pun dia tak naik dah ke menara masjid hari ini. Ada bila kita naik, bila tahu time waktu azan dia naik ke menara masjid untuk azan. Ada tak hari ni? Wallahu a'lam, mungkin ada. Tapi rasanya macam tidak ada. Rasa kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun tak macam tu kot. Ada Masjid Nabawi bila dia naik kat menara masjid dia, bila ada bilik khusus untuk azan. Zaman Nabi tidak ada macam itu. Jadi tak boleh gunalah kalau nak ikut cara. Kalau dia hujat zaman Nabi tak ada, tak boleh. Jadi jangan guna benda seperti ini. Jadi begini, tuan-tuan, kita nak bagi gambaran, bukan semua perkara yang digunakan, diamalkan oleh Islam pada hari ini berkaitan agama, tapi tak ada zaman Nabi, terus dikatakan haram, tak boleh. Tak semestinya. Bukan begitu. Dia perkara yang haram, yang sesat, yang ada dalil yang mengharamkannya, itu baru kita tak guna. Contohnya kalau ada hadis kata janganlah kamu mengguna mikrofon, ataupun pembesar suara, baru kita tak guna. Ini tak ada. Tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak sampaikan ni, tuan-tuan, ada pihak dia
dia sengaja mencontohkan isu bab zikir Allah secara tunggal. Dia mendakwa tidak boleh zikir macam itu. Kita jawab, kenapa tidak boleh? Ada ke dalil? Dan hujah dia zaman Nabi tidak ada. Itu hujah dia paling kuat. Selain pada dia kata tak ada makna, tak lengkap makna. Kalau hujah mereka zaman Nabi tidak ada, itu hujah tak kuat, tak lengkap hujah itu. Tu hujah tu tak boleh dikatakan hujah, ya. Sebab banyak benda yang berkaitan agama pada hari ini yang kita guna, tuan-tuan, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain pula yang kita guna berkaitan agama ni zaman Nabi tidak ada. Selain pada mikrofon tadi, apa dia, tuan-tuan? Pergi haji naik kapal terbang. Naik kapal terbang pergi haji tu ada kaitan agama tak? Adalah kaitan dia. Ya, boleh diterima contoh itu. Ya, zaman Nabi tak ada kapal terbang, feri pun tak ada, kereta api pun tak ada, bas pun tak ada. Ya, itu boleh kita terima contoh itu. Lagi apa lagi, tuan-tuan? Bawa contoh. Saya ni suka buat macam ni supaya kita, suasana majlis ilmu kita ni hidup. Saya bawa contoh sendiri, saya bawa contoh daripada saya, ya. Ni daripada ulama. Contoh yang lebih jelas dan lebih jelaslah, ya, dan kuat untuk menunjukkan perkara ini, iaitu seperti peletakan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Tu Al-Quran yang tuan-tuan baca tu, mushaf tu, mana mushaf? Tu belakang tuan-tuan. Pada zaman Nabi ditulis, ada katabatul wahyi, para penulis wahyu. Pada awal penulisan ayat Al-Quran tidak diletakkan titik-titik pada ayat-ayat itu, tidak diletak titik-titik pada ayat itu. Hari ini Quran yang tuan-tuan baca tu, bila tuan-tuan baca ayat itu, ada tak titik pada huruf Al-Quran? Qaf berapa titik? 2. Fa 1 titik, Jim titik tengah, Ha mana ada titik? Kha atas, titik atas, dan selainnya lah. Pada awal penulisan Al-Quran tidak ada titik, ditulis bentuk itu, tapi titik tidak ada. Bilakah bermulanya peletakan titik pada huruf-huruf Al-Quran? Siapa tahu? Jawapan dia mudah je. Peletakan titik-titik pada huruf Al-Quran bermula, iaitu berlaku pada generasi tabi'in. Tabi'in ni bukan generasi Nabi. Generasi tabi'in ni selepas sahabat. Dia ada generasi Nabi, semua generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in. Orang zaman generasi tabi'in ni, dia tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sempat bertemu dengan sahabat. Bermulanya peletakan titik pada huruf Al-Quran bermula pada peletakan titik pada Al-Quran, huruf Al-Quran di zaman generasi tabi'in, yang telah dibuat oleh seorang ulama zaman tabi'in, iaitu Yahya bin Ya'mur. Ingat ni, tuan-tuan, dia Yahya bin Ya'mur. Dialah orang Islam yang pertama sekali meletakkan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Yang Uthman bin Affan itu dia menghimpunkan Al-Quran. Ini kita kata titik-titik pada huruf Al-Quran. Tuan-tuan, hari ini kita belajar Al-Quran, kita ajar Al-Quran yang ada padanya ayat-ayat yang huruf-huruf itu sudah ada titik. Zaman Nabi tidak ada titik, zaman tabi'in baru mula titik. Jadi kalau kita nak berpegang dengan hujah mereka yang kata zaman Nabi tak ada, maka tak boleh, haram, bid'ah, sesat, maka janganlah diguna Quran yang ada titik-titik pada huruf itu. Boleh tak? Mana boleh. Nak ajar budak macam mana? Nak ajar qiraati, qira pun tak boleh. Budak pun pening, apa dia nak ajar? Titik pun tidak ada. Macam mana kita nak beza ini jim, ini kha, ini pa, ini qaf? Nampak betul tak? Tapi nak bagi tahunya benda itu zaman Nabi tidak ada, tapi penulis wahyu sudah ada. Sahabat tulis wahyu tu, tapi tak ada titik. Hari ini kita guna Quran yang ada titik, sebab dia orang kata setiap perkara yang zaman Nabi tak ada, tak boleh kita buat. Satu. Kemudian, adakah perbuatan meletakkan titik pada huruf Al-Quran itu ada disuruh oleh Nabi, dipesan oleh Nabi, diwasiatkan oleh Nabi? Adakah tidak ada, tuan-tuan?
Tidak ada. Mana ada? Nabi tak pernah sebut, kalau aku wafat, kalian letaklah titik pada huruf-huruf Al-Quran. Maksudnya tidak ada. Tuan-tuan tanyalah pakar-pakar ilmu hadis, tak ada. Tapi itu berlaku kemudian ijtihad daripada seorang ulama, Yahya bin Ya'mur. Sampai ke hari ini kita menggunakan Quran yang ada padanya huruf-huruf yang telah diletak titik. Alhamdulillah. Dan boleh hafal Quran, boleh belajar Quran, boleh jadi imam, boleh lahirkan anak-anak kita penghafal Al-Quran. Nampak? Jadi kalau semua benda zaman Nabi tak ada, Nabi tak sebut, terus dihukum haram, tak boleh, maka apa yang kita guna itu hukumnya adalah haram. Jadi silakan buang titik-titik pada huruf Al-Quran itu kalau nak berhujah dengan apa yang mereka nyatakan tadi. Tapi sudah pasti benda itu mereka tak boleh buat. Mereka akan jawab apa? Ini kerja orang gila. Itu je. Ada. Kenapa engkau menghukum satu amalan tak boleh, haram, atas alasan zaman Nabi tak ada, Nabi tak pernah suruh? Dia ada dalam setiap bab hukum ni, bab agama, dia ada panduan dia, ada qawaid dia. Ya, sama juga pada hari Jumaat. Hari ni tuan-tuan solat Jumaat di mana? Di sini tak ada kan? Azan berapa kali? Azan. Zaman Nabi sekali. Kata ikut zaman Nabi. Bagi tahu masjid, kenapa dia tak ikut Nabi? Zaman Nabi sekali azan. Selepas kewafatan Nabi baru ada orang Islam tambah azan satu lagi. Jadi 2 kali. Siapa dia? Zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, Khalifah Islam yang ketiga. Dengan ijtihad dia dan ada masalah tertentu, azan ditambah kali kedua. Mana ditambah 2 kali azan pada hari Jumaat. Di zaman Nabi sekali sahaja. Kenapa hari ini kita guna yang 2 itu? Itu bukan daripada Nabi, itu daripada Sayyidina Uthman. Itu ada kaedah dia. Tak semestinya benda yang tak ada zaman Nabi terus dihukum haram. Banyak lagi benda-benda yang berkaitan dengan ibadah yang kita amalkan pada arguna hari ini tidak ada di zaman Nabi, tidak disuruh di zaman Nabi. Tuan-tuan, sampai satu masa nanti insya-Allah sepanjang pengajian saya, kalau dipanjangkan inilah peluang kita di sini, dia benda ini berkaitan dengan bab bid'ah. Ramai orang awam yang jahil salah faham terhadap bab bid'ah. Apa yang dimaksudkan bid'ah? InsyaAllah pada siri-siri yang akan datang. Kita sambung tuan-tuan. Kita ni Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nampak? Jadi Allah ni seperti mana yang dinyatakan tadi, dan dalam syarahan disebut bahawasanya Allah Ta'ala ini adalah wajib wujud. Kewujudan Allah Ta'ala itu wajib. Apa makna kewujudan Allah Ta'ala itu wajib? Maknanya akal tak boleh menafikannya. Itu maksud dia. Apa makna akal tidak boleh menafikannya? Makna akal ni tak boleh menghukum Allah tidak ada. Tidak boleh. Kalau makhluk boleh. Makhluk jisim, dia tak wajib wujud, tapi Allah wajib wujud, wajib ada. Mana akal tak boleh menafikan akan kewujudan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, ada satu pahaman ideologi kepercayaan yang menafikan pencipta bagi alam ini. Siapa? Pahaman apa tu? Dalam bahasa Arab dipanggil mulhid, ilhad. Dia tak percaya adanya pencipta, adanya Allah ni. Kan dia dipanggil mulhid, orang itu ilhad, kufur. Dia kata alam ni tak ada pencipta, Allah tu tidak ada. Itu mulhid. Orang mulhid nama dia ilhad. Ya. Jadi Allah Ta'ala wajib ada dengan makna dia Allah Ta'ala bukan makhluk. Makhluk dia bukan wajib ada, dia harus ada. Maka Allah Ta'ala bukan jisim, bukan makhluk. Ar-Rahman Ar-Rahim, secara kesimpulannya tuan-tuan, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat bagi Allah. Dengan nama Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman membawa maksud Allah Ta'ala kurniakan rahmatnya pada orang mukmin di dunia dan orang kafir di dunia, dan khusus bagi orang mukmin di akhirat. Itu Ar-Rahman. Maknanya di dunia ni orang mukmin macam kita dapat rahmat Allah, kebaikan, rezeki, kesihatan, ketenangan dan seumpama. Itu rahmat Allah. Orang kafir pun dapat juga rahmat Allah di dunia. Mereka sihat, umur mereka panjang, rezeki mereka banyak. Orang kafir,
orang kafir, orang bukan Islam. Kita tuan-tuan pun nampak depan mata tuan-tuan. Bukan maknanya agama yang mereka anuti itu betul. Tidak. Mereka berjaya dalam satu perkara berkaitan dengan dunia. Orang bukan Islam, orang kafir lah. Bukan maknanya agama mereka itu betul. Tapi kejayaan yang mereka dapat, kesenangan yang mereka dapat di dunia itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan pada orang mukmin pun dapat, orang kafir pun dapat. Sebab itulah kadang-kadang di dunia ni kita akan dapati ada orang Islam, orang mukmin dari sudut hartanya tak banyak, miskin, fuqara. Tapi bila tengok orang kafir, banyak pula harta dia orang. Duit banyak, tempat tinggal banyak, macam-macam banyak. Yang ni kaki masjid, kaki surau, kaki majlis ilmu, Allah, rezeki dia yang tu je. Itu rahmat Allah. Di dunia orang mukmin dapat, orang kafir pun dapat. Oleh itu kita sebagai orang Islam tak perlu berbangga dengan kejayaan orang kafir di dunia ini. Kenapa? Kejayaan mereka itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Cuma kita ambil dari sudut motivasi, membuang sifat malas dalam satu bidang lah, itu saja. Kau ni apa malas ni, orang kafir pun rajin, tu lain cerita lah. Nampak? Tapi dari sudut kepercayaan, agama, akidah, seperti mana yang dinyatakan tadi. Dan bukan maknanya agama orang bukan Islam itu betul. Bukan itu maknanya. Yang betul, yang benar, yang diterima oleh Allah Ta'ala, Islam saja. Ini agama yang kita anuti sekarang ini. Itu makna Ar-Rahman. Ya, kadang-kadang orang kafir sihat, kurang berpenyakit. Orang Islam ni 3 serangkai itu biasa. Orang kafir pun ada juga 3 serangkai. Tapi hari ini bukan 3 serangkai, berangkai-rangkai. Ya. Tuan-tuan ya. Ar-Rahman. Jadi rahmat Allah bagi orang mukmin dan kafir di dunia, dan khusus bagi orang mukmin di akhirat. Tapi orang mukmin, orang kafir, orang bukan Islam yang mati dalam agama bukan Islam, di hari akhirat engkau tidak ada apa-apa, tidak dapat rahmat Allah. Mana engkau akan berkekalan selama-lamanya dalam neraka, sebab engkau mati dalam agama bukan Islam. Habis. Orang Islam, dia tidak akan dikekalkan selama-lamanya dalam neraka. Kalau dia diazab, maka dia akan diazab sementara. Bila selesai dia punya masa dia itu, akan dimasukkan semula ke dalam syurga. Kenapa? Sebab dia mati dalam agama Islam. Manakala mati dalam agama kafir, tak ada makna. Buatlah baik banyak mana di dunia ini, tak ada manfaat di sisi Allah pada akhirat kelak. Nampak? Oleh itu tuan-tuan, kita teringat satu hadis mafhum dia. Ada sahabat dia bertanya, ada seorang ni nama dia masyhur di zaman Arab jahiliyah. Dia ni dermawan, kaya dan dermawan, dan suka membantu orang-orang yang susah. Jadi dia ni, sahabat bertanya, adakah dia akan masuk syurga? Maka Nabi kata tidak, sebab dia tidak beriman kepada Allah. Dia sangat seorang pemurah lah, sehingga menyediakan makanan mewah pada orang miskin. Beza orang kita menyediakan makanan mewah untuk orang mewah. Dia ni, orang miskin ni, dia nak hidangkan makanan ala lebih pada VIP, lebih pada orang-orang yang hebat lah. Sehingga dikatakan dia ini menghidangkan satu makanan yang sangat dibanggakan oleh orang Arab dahulu, dan makanan itu hanya orang-orang yang hebat-hebat saja makan, orang kaya-kaya saja. Kalau tuan-tuan tahu, nama dia daripada disebut dengan As-Sinan. Apa itu As-Sinan? Bonggol unta. Unta kan ada 2 bonggol, ada 1, ada 2, 3 ada, tapi 1 lah banyaknya. Dulu itu makanan untuk orang yang mewah-mewah saja. Orang kaya-kaya je makan, orang biasa-biasa tak mampu nak makan. Jadi lelaki tadi dia ambil ni, dia beli, dia masak, dia hidangkan pada fuqara, orang miskin. Nampak? Bonggol unta, sedap tu tuan-tuan. Pernah makan? Saya pernah makan, tapi rasa tak ingat dah macam mana. Tapi orang kata itu makanan kemegahan orang-orang dahulu, orang Arab dahulu. Jadi dia ni memang menghormati orang fuqara, masakin. Dia kalau nak menyediakan makanan, dia akan menyediakan makanan yang paling hebat.
Ya, bukan hanya makanan hebat tu untuk orang yang hebat sahaja, orang VIP saja, tidak. Orang miskin pun akan dapat lebih daripada VIP sebab dia memang suka. Tapi dia, benda itu di akhirat, sahabat berkata, adakah dia masuk syurga? Nabi kata tidak, dia tidak beriman kepada Allah. Di dunia orang dapat manfaat lah daripada dia, tapi di akhirat dia tidak ada. Sebab apa? Sebab dia mati dalam agama, bukan, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sama juga manusia hari ini, yang orang bukan Islam, orang bukan Islam, yang buat baik semua, membantu, beri sumbangan, tak ada masalah, boleh dia nak buat lah, ya. Tapi kalau dia mati dalam agama dia tu, agama bukan Islam, tak ada makna di akhirat. Sebab apa? Rahmat Allah di akhirat untuk orang mukmin sahaja. Ar-Rahim makna dia yang memberi yang mengkhususkan rahmat pada orang mukmin di akhirat sahaja. Jadi rahmat Allah Ta'ala ada, itulah dia. Ya, kita sentiasa berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rahmat Allah Ta'ala kita doa, kita minta. Ya, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pergi lalu azan. InsyaAllah selepas azan kita akan sambung sikit saja bab ini, jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini. Wallahu a'lam. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung sedikit sahaja syarah kitab Surah At-Tawfiq. Kita masih lagi dalam perkongsian makna Al-Basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman seperti mana yang dihuraikan tadi, Ar-Rahim seperti mana yang dihuraikan tadi, kedua-duanya adalah sifat bagi Allah Ta'ala, menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala ni yang disifatkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau tengok tuan-tuan ya, jadi ini nama dia Basmalah. Dan dengan nama tu, bila B tu dia ada takdir dia ada makna di sebalik dia. Aku memulakan pekerjaan ini dengan nama Allah. Apa makna aku memulakan dengan nama Allah? Mutabarrikan, ambil berkat nama Allah. Nama Allah tu alif lam lam ha, ambil barakah. Dengan berkat nama Allah aku buka pintu, aku tutup tingkap. Dengan berkat nama Allah aku masuk kereta. Tapi berat juga nak sebut dengan berkat nama Allah buka pintu. Jadi nak mudah bismillah, betul tak? Atau Allahu akbar, atau Allah, atau bismillah. Maka menyebut nama Allah Ta'ala ini memang menjadi kebiasaan ulama apabila menulis kitab, termasuk ulama ini. Dia tidak melepaskan peluang ini untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak akan lari daripada menulis nama Allah seperti Bismillahirrahmanirrahim ataupun seumpamanya. Ya. Jadi malam ini rasanya kita baru ambil huraian basmalah sahaja. Tapi permulaan ni kita agak ni ringkas sikit, panjang sikit perbahasan dia. Siri-siri akan datang kita akan huraikan secara mudah insya-Allah. Semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sedikit sebanyak huraian pada kitab Surah At-Tawfiq. Untuk buat siri yang pertama, kita dah masuk bab basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bila berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, ada sebagai ulama yang beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim menyebut membaca basmalah ini dengan bilangan tertentu ada keistimewaannya berdasarkan amalan para ulama. Walaupun keistimewaan ini tidak disebut oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia hasil daripada ijtihad ulama, pengalaman mereka beramal dengan amalan-amalan tertentu lalu mereka kongsikan kepada masyarakat. Jadi kita pun boleh guna amalan ini, ya. Baik, antaranya disebut oleh sebagai ahli ilmu diamalkan basmalah, iaitu menyebut membaca Bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali setiap kali solat selepas solat fardu. Setiap kali selepas solat fardu, selepas tuan-tuan baca zikir-zikir wirid-wirid yang biasa tu, yang lazim tu, tambah yang ni Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini antara amalan para ulama yang sangat mujarrab, dia panggil mujarrabat. Dan sebelum tidur dibaca Bismillahirrahmanirrahim tadi sebanyak 21 kali sebelum tidur. Maka dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak diingini, mati mengejut dan seumpamanya. Al-mautu fuja'ah dia panggil, mati mengejut. Ramai orang takut mati mengejut. Kalau boleh tak nak mengejut-mengejut, nak perlahan-perlahan, biar datang slow-slow. Oh, dia ingat mati ni mainan. Ya?
Ada berperingkat. Memang akan berlaku berperingkat, sikit sehinggalah malaikat maut datang. Itu antara amalan yang disebut oleh sebagai ahli ilmu, beramal dengan basmalah ini. Jadi boleh diamalkan tuan-tuan. Maknanya setiap kali selepas solat 5 waktu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, dan setiap kali sebelum tidur. Selain pada tuan-tuan baca doa tidur dan doa-doa yang lain, selitkanlah ini Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ya. Dan yang ketiga pula, ini sangat mujarab sebagai ahli ilmu berkata, untuk tercapai hajat dan banyak kebaikan, maka dibacakan Bismillah ini sebanyak 1000 kali, alfu marrah, dengan niat tertentu. Contohnya, saya baca Bismillah 1000 kali dengan niat supaya penyakit orang tua saya sembuh, ataupun dengan niat dilindungi oleh Allah Ta'ala keluarga aku termasuk aku. Niat macam tu, baca Bismillah 1000 kali menjadi. Ataupun dengan niat supaya hubungan dalam keluarga baik-baik, hubungan pasangan baik-baik, tak bergaduh, tak masam muka, contohnya lah, ya. Baca Bismillah ni 1000 kali dengan niat yang baik, bukan niat yang tak baik, dengan niat supaya si fulan tu iman ni mati cepat. Tak boleh macam tu. Ataupun tak boleh, itu niat tidak baik, niat yang baik saja. Ya. Ni ada disebut sebagai ulama sangat mujarab, dibaca sebanyak 1000 kali. Sekejap je 1000 kali tuan-tuan. Tapi ingat, bacaan sebutan masih betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlampau laju. Jangan cepat nak lengkapkan bilangan itu, tapi sampai sebutan pun dah berterabur, tak jadi. Ya. Apa dia? Dia begini, kita nak mendapat sesuatu yang istimewa, kita kena bersungguh-sungguh lah. Kena banyak, kena pandai ya. Cuma bagus ke soalan tu, saya faham. Mungkin dia tengok sebab 1000 kali mungkin berat juga kan. Tiba-tiba ada halangan dia. Macam-macam ya. Jadi ada, saya kalau daripada guru saya masih ingat, dia kata boleh sambung, tapi jangan terlampau lama sangat, sampai minggu depan pula nak sambung. Tak cukup 1000 tu. Mungkin yelah, bukan semua orang kadang-kadang dia begini tu, masa kita nak berfikir itulah macam-macam cabaran ada. Orang panggil, orang ni, kadang-kadang keluarga, bukan orang luar, orang keluarga tu. Masa itulah budak dia nak kacau aku. Bila aku tak berzikir, okey je. Itu memang cabaran. Buat benda baik memang begitu. Bukan maknanya benda tu ada keburukan, tidak, itu cabaran. Sebab itulah kita teringat satu syair masa belajar dahulu. Guru-guru kami dia bawa satu syair nak beri semangat. Kalau kita nak dapat satu kejayaan ni, bukan goyang kaki. Itu makna dia. Kena bersungguh-sungguh. Ada satu syair yang berbunyi, man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin dapat kedudukan yang tinggi, maka dia kena berjaga malam. Makna dia berjaga malam tu bersungguh-sungguh lah. Setiap kita nak dapat kejayaan macam tu tuan, bab duniawi pun begitu. Nak dapat kejayaan pun mana boleh goyang-goyang kaki, kena bersungguh-sungguh, kena letih, kena sabar. Itu biasa. Sama juga ibadah. Bab agama pun begitu. Kita nak dapat satu kejayaan, sesuatu dalam bab agama pun macam-macam cabaran. Tengok Sayyidina Husain pada 10 Muharram mati kena bunuh. Sayyidina Husain cucu Nabi SAW. Bukan dia seorang je, rombongan sekali 30 orang termasuk budak kecil yang masih menyusul, habis kena bunuh. Itu cabaran. Tapi apa ganjaran dia dapat? Syahid. Orang Islam mati dibunuh secara zalim, syahid. Ni kita dah sebut pada ceramah kita yang lepas, amalan mati syahid. Jadi berusahalah bersama-sama. Ya, kalau ada orang call ajak minum, pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah mengelak tu. Tapi kita nak mendapat sesuatu kejayaan, insya-Allah boleh, ya. Jadi itu disebut oleh ulama, ya. Ada lagi bilangan tertentu, cukuplah itu dahulu. Banyak tak mampu pula melakukannya. Ala kulli hal, wala macam mana pun tuan-tuan, itulah kelebihan basmalah yang disebut oleh sebagai ahli ilmu agama. Dia betul duduk saja tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Jadi untuk kali pertama bacaan sulamut taufiq kita berhenti sampai sini sajalah, iaitu pada perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita pada siri yang akan datang pada waktu yang telah ditetapkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sama-sama kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih kifarah surat Al-Asr, tahlil 3 kali, itu menyebut la ilaha illallah sebanyak 3 kali, dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.